Itu potong bawangnya. Saja tak buat kuih-muih ke saja? Saja buat agak-agak lah tadi. Sabar, saja buat agak-agak. Korang tengok tak saja buat agak-agak? Ya Allah, tadi saja daripada live tadi pukul berapa saja buat live tadi, saja buat agak-agak, saja buat ayam masak kicap. Lepas tu saja nak buat apa macam kerabu ni lagi, kerabu apa tu? Kerabu suun udang. Macam-macam saja buat. Korang tak tengok, ya Allah, menyesalnya. Oh, sedap memang masakan Sajak. Jujur cakap memang nampak sedap. Tapi rasa tak tahu lagi. Tengok memang nampak sedap. Kalau tengok tu macam kata, wow, sedapnya. Okey, so unik saja buat macam ni. Masukkan bawang. Very simple. Saja punya masakan ni very simple. Sedap sangat. Lepas tu kita potong kan kobis. Mak kau potong mak kau. Kobis. Betul. On sangat. Okey, kobis tu kita masuk sini, kita cuci dahulu. Sikit lagi. Sebab Aim suka makan, Saja suka makan macam ni pun kenyang yang sihat pun sihat. Lagi satu, badan kita tak berat. Kalau kita makan nasi badan jadi berat tau. Sebab perut kita kosong. Daripada pukul apa tak makan apa, tiba-tiba kau sumbat benda yang apa orang panggil apa, tak kan. Dia jadi berat tu. Okey, lepas tu Saja ambil ni. Capsicum. Cepat campak je sis. Basuh-basuh nak campak je. Makan je kuprak. Puas hati. Okey, bila kita buat bahan-bahan ni, kita jangan campur lagi dengan lemon ke lagi. Nanti bila kita campur dengan lemon, nanti dia kecut cepat. So kita sediakan bahan je. Masa nak buka tu baru kita letak lemon. Barulah bila makan tu kucukap. Dia punya crunchy tu masih ada kat situ. Kalau kita masukkan terus benda Allah ni dalam ni, dia jadi macam dia tak kecukup. Baru sedap. Okey, kita letak separuh cukup dah. Ni cukup, ni simpan. Barulah makan nanti kecukup. Oh, telur tak rebus. Sekejap Saja rebuskan telur dulu. Okay dah.
Akak sedap Kak, cuba tengok Sajak punya makan ni awal sedapnya Kak. Lawa betul kejadian Sajak punya ayam masak kicap ni. Ha Kak. Lawa tak ayam dia? Nampak tu? Sedapnya, banyaknya masak. Bolehlah makan sampai sahur. Untuk 2 orang masak. Untuk 2 orang makan. Sedapnya saja. Bukan